Okay, kita berada di mana? Di sebuah kedai nasi padang Tonamo. Bukan tomato, nasi padang Tonamo. Nasi padang Tonamo. Kita nak berhenti makan dulu guys. Gulai lemak tenggiri. Mana? Ha? Boleh tak? Tapi yang penting ada gula lemak tenggiri. Okey. Ini menu yang kita dapat. Nasi padang Tonamo. Menarik guys menu dia. Itu kita dah singgah dengan kereta. Hari ni kita singgah dengan motor pula. Sebagian air. Di Gambang di Gambang sebelum naik highway. Kita tengok menu-menu dia. Ada petai garing, daging slice, daging piring-piring itu kangkung dengan lemak. Ramai orang tu dah sampai tenggiri Tonamo. Kita nak makan dulu lah guys. Nantikan konten kita seterusnya. Bye-bye. Oh, ada lalat. Kita rasa dulu. Kita dah kali kedua dah. Itu memang padu guys. Kepala tenggiri. Kita nak rasa padu tak padu. Ini tunjang ataupun jangat lah. Ya. Masih enggak? Boleh. Kita nak rasa macam mana. Nampak tu kepala tenggiri. Jangan. Nanti kita makan dulu, kita rasa macam mana guys. Bye bye. Oh, ramai orang kedai ni guys. Nah, lauk-lauk dia. Kita nak bayar tu. Cik mana ni? Meja tu. Yang sebelah ni? Dua orang. 60. Memang ini orang asal Sumatera. Saya orang sana. Tonamo tu nama tempat di Sumatera lah. Bukan. Maksud Tonamo tu Ternamo. Ternamo. Oh, Ternamo. Jadi bahasa Minang Tonamo. Dari mana? Okey. Terima kasih Raub. Raub. Sama-sama. Saya ambil gambar sikit ya. Sama-sama ya. Macam lauk ada. Oh, ada lemak. Apa je dong? Ini pun ada lagi. Dia tahu deh. Nasi padang Tonamo. Jaga-jaga najis. Dia enggan merakam pula guys. Nak kena ni. Kotor. Pesontes kita kotor. Sambil-sambil ambil makanan.
Ambil pula perut dah kenyang ha. Kotor kontes kita. Ni kedai dia boleh singgah sebelum naik ke Gambang, naik highway. Nasi Padang Tanah Mo. Sebelah tu nasi kukus. Sana hijau yang Abang Jaafar buat tu.